Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya baru elok daripada semua tuan-tuan batu tak hilang-hilang ni batu tak hilang, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jelas clear sebelum kita meneruskan kuliah subuh kita, suka cerita saya memaklumkan di sebelah kanan, sebelah kiri tuan-tuan, sebelah kanan saya kita ada menyediakan kaunter zakat di situ bukan bayar zakat lah, sekadar info-info zakat. Ada beberapa brosur yang kita boleh ambil di situ, kita boleh baca dan juga boleh bayar zakat tetapi tidak menggunakan cash. Maksudnya kita boleh, kalau nak bayar bermula dengan RM10, kalau ada nak belajar bayar zakat kan, bermula dengan RM10. Dan kita ada menyediakan QR code dan brosur tu tuan-tuan boleh ambil, terutama kaum ibu. Apa manfaatnya? Dekat QR code itu 3 in 1, maksudnya kita boleh bayar fidyah. Barang siapa tak dapat menghabiskan Ramadan sehinggalah memasuki Ramadan yang berikutnya dan dia meninggalkan Ramadan dengan keuzuran, maka dia kena bayar fidyah. Jadi bila dia kena qada puasa. Jadi bila dia tak boleh qada puasa, tak habis bilangan puasa yang ditinggalkannya, dia kena bayar fidyah. Jadi fidyah ni kita dah mudahkan urusan ibu-ibu, tak perlu lagi bersesak-sesak di pejabat zakat memedai, tuan-tuan tembak saja QR code itu dan kita bayar melalui laman, dia akan link ke laman sesawang zakat fidyah ini bersamaan sehari, bersamaan satu cupak RM2 jadi tuan-tuan mudah saja. Kalau RM5, kalau 5 hari tak habis puasa, bayar RM10 saja dan satu boleh juga untuk bayar fitrah. Kalau tak sempat datang masjid, tak sempat datang pejabat, sibuk dengan kerja memadai, kita tembak QR code itu, maka kita bayarlah fidyah, zakat fitrah, sama ada nak bayar RM7, RM15 atau RM22. Juga boleh kita guna untuk bayar zakat harta, bermula dengan amount RM10 sehinggalah RM60,000. Dan ada juga cibutan tadi, ibu-ibu, ayah-ayah ada yang daftar tadi, ada ambil nombor kan, nombor tu simpan, mana tahu kan ada cibutan bertuah pergi umrah kan, rezeki tuan-tuan lah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11 yang bermaksud, dan belanjakanlah, yakni dermakanlah, infakkanlah, sedekahkanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya,
Jika tidak, maka ia pada saat itu akan merayu kepada Tuhannya dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan supaya aku dapat pula beramal saleh dan menjadi orang-orang yang saleh. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya, dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah, segala puji-pujian kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmat, limpah kurnia, limpah rezeki, limpah kesihatan dan pelbagai lagi nikmat yang Allah beri di sepanjang kehidupan kita sejak kita dilahirkan di dunia yang fana ini, sehinggalah keberadaan kita duduk berjemaah dalam majlis ilmu di masjid yang mulia ini, solat berjemaah dan duduk dalam majlis ilmu yang merupakan sunnah yang paling besar yang amat dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keberadaan kita pada subuh yang mulia ini bukan semata-mata kita sahaja. Mungkin di sebelah kita itu ada makhluk-makhluk lain, mungkin makhluk kesat mata yang tak mampu kita lihat, tapi duduk juga dalam majlis ilmu ini. Jadi jangan kecewa jika kita tema kita subuh seperti solat jemaat, tapi percayalah hakikatnya penuh masjid ini dengan makhluk-makhluk Allah yang bukan sahaja daripada manusia, mungkin daripada jin dan makhluk-makhluk lain yang turut beriman kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis ilmu ini juga akan mendapat naungan daripada malaikat rahmat. Malaikat akan mengebarkan sayap menaungi mereka yang duduk dalam majlis-majlis ilmu dan akan bersaksi di akhirat kelak bahawa umat inilah yang duduk dalam majlis ilmu dalam halaqah subuh sebegini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga, para sahabat tabi'in dan kepada umatnya yang menghidupkan sunnah di sepanjang kehidupannya, baik sebesar-besar sunnah maupun sekecil-kecil sunnah, sebagai tanda kita cinta kepada Rasulullah, sebagai tanda kita mengaku Rasulullah itu adalah pesuruh Allah, dan Allah itu adalah Tuhan yang berhak kita sembah, dan sebagai tanda Rasulullah juga cinta kepada kita sebagai umat akhir zaman yang begitu besar cabarannya. Dan bila kita cinta kepada Rasulullah, percayalah Rasulullah sentiasa ada di hati kita. Dan dengan syarat, hidupkanlah sunnah Rasulullah, baik sekecil-kecil sunnah, baik seremeh-remeh sunnah maupun sebesar-besar sunnah, yakni menghidupkan solat subuh berjemaah di masjid dan menghadiri majlis-majlis ilmu walau di mana sahaja pun. Dan banyak lagi amalan-amalan Rasulullah yang hampir dilupakan oleh umat ini, termasuklah tajuk yang kita bawa hari ini, iaitu ajaibnya sedekah. Ayat yang saya bacakan itu, puan-puan, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, berkenaan surah Al-Munafikun ayat 10 hingga 11 itu menekankan tentang konsep sedekah sebelum mati. Kita baca tafsirannya. Ayat ini menyeru orang-orang yang beriman untuk membelanjakan sebahagian rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka sebelum datangnya kematian. Maksudnya apabila untuk bersedekah, membantu fakir miskin, anak yatim dan kegiatan sosial lainnya, penyesalan akan datang kepada seseorang yang menyedari bahawa dia tidak sempat lagi untuk bersedekah, untuk melakukan amal soleh dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan yang berupa pahala yang bukan kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, dan berharap agar Allah menunda ajalnya supaya dia dapat melakukan kebaikan. Peluang sekali saja tuan-tuan. Sebab itu apabila kita menghampiri ajal, apabila nyawa kita berada di tenggorokan,
Apabila berada di tenggorokan, maka disitulah kemuncak penamat kepada rezeki kita, kerana ketika itu Allah telah buka hijab kita dan kita telah melihat antara dua alam yang kita duduk sekarang ini dan alam yang kita akan beristirahat di sebelah sana. Dan apabila kita berhijrah sebelah sana, sudah tidak ada peluang lagi untuk kita melihat-lihat bersenang-senang di sebelah sini, iaitu dunia yang fana ini. Namun ketika itu, apabila Allah buka hijab kita, ayah-ayah, ibu-ibu, kita telah melihat bahawa amalan sedekah yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita itu rupanya terlalu sedikit. Rugi kita. Walhal ramai ustaz-ustaz, ramai asatizah, ramai para ulama memberitahu kepada kita, buatlah kebaikan selagi hidup, buatlah sedekah selagi hidup, buatlah amal soleh. Tapi kita leka dengan dunia yang kita rasa dunia ini adalah tempat kekal kita. Kita lupa dengan nikmat yang Allah beri di sepanjang kehidupan kita, sehingga kita lupa tentang sunnah yang hampir dilupakan, iaitu sedekah. Itu ajaibnya sedekah apabila Allah buka hijab kita. Sekarang ni tuan-tuan, kalau kita nak letak dekat mana tabung-tabung sedekah, tabung-tabung peti yang dekat masjid ni, kita berkira, buka wallet, buka dompet, berkira nak tengok not yang warna biru ke warna merah, warna hijau ke warna biru yang kecil-kecil ke. Kalau ada shilling lah kita keluarkan. Sebab itu dekat surau saya tuan-tuan penuh dengan shilling. Tapi yang kita faham lah kan, yang penting konsep sedekah tu ada dan ikhlas itu ada. Tapi ini nak cerita diri saya, diri tuan-tuan, diri kita sendiri. Kadang-kadang nak bersedekah tu tuan-tuan, lalu sahaja hari Jumaat, Pak Siap, kadang-kadang petugas Jumaat bawa kantung-kantung, bergerak kotak-kotak sedekah sebelum solat Jumaat. Ketika itulah datangnya rasa mengantuk yang amat sangat, dan kita pun terlintuk dan membiarkan tabungan-tabung itu lalu tanpa kita sentuh. Walhal itulah peluang yang Allah beri untuk kita berinfak walau 50 sen sekalipun tuan-tuan, untuk kita bersedekah. Kerana impak daripada sedekah itu kita tidak dapat melihat, berkira-kira untuk bersedekah, kedekut, nak bagi tak nak bagi, nak bagi tak nak bagi. Akhirnya peti lalu kita pun tak apalah, kita boleh sedekah bila-bila. Itulah bila kita kata kita boleh bersedekah bila-bila, bila datang ajal maut tanpa dilambatkan dan tanpa dicepatkan, ketika itu baru datang penyesalan kepada kita. Hijab dibuka tuan-tuan, kita melihat antara pahala dan dosa. Hijab dibuka ayah-ayah, ibu-ibu, kita melihat antara syurga dan neraka. Apatah lagi mereka yang menguruskan kita, kita ketika itu dah tak boleh buat apa dah. Orang yang mengurus kita, kalau kita ni orang yang baik akhlaknya, banyak melakukan amal soleh, rajin baca Quran, rajin berpuasa, rajin bersedekah dalam terang, rajin bersedekah dalam senyapnya, insya-Allah kematiannya akan dicemburui. Saya 1-2 kes tuan-tuan, melihat jenazah yang sebegitu. Dan ada satu kes juga yang melihat jenazah yang menggerunkan saya. Sampai hari ini kalau saya ingat-ingat, saya bayang-bayangkan, saya takut tuan-tuan. Tangan ni tuan, boleh dia masuk dalam mulut dalam keadaan dia nazak tu. Kenapa? Tangan saya besar, mulut saya ni boleh muat penumbuk ni kat dalam tangan. Benda yang sampai sekarang saya duduk terbayang-bayang, kengerian, ketakutannya. Tapi bila tengok di sebaliknya, ya Allah, ialah yang pertama dia bukan Muslim. Saya ni berasal daripada Sabah, tuan-tuan. Sahabat-sahabat saya ada yang tidak ada agama, animisme, tidak ada kepercayaan. Dia ada kepercayaan tapi tidak berpegang kepada kepercayaan itu. Saya ada kawan-kawan daripada Buddha, Kristian, saya melihat mereka. Tapi beruntung, saya berkawan dengan tuan-tuan, orang yang baik-baik, yang banyak membentuk diri pribadi saya sehinggalah saya boleh duduk depan tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan dapat melihat kejahatan saya
ya, keburukan saya rasa, ya, tuan-tuan tak akan duduk depan saya, ya, jika Allah buka hijab saya. Tapi apa hikmahnya Allah tutup hijab saya, hijab tuan-tuan di depan manusia lain? Nanti kita bahasnya jika ada kesempatan. Nak cerita balik kepada apa kaitan ayat tadi dengan sedekah dan dengan ajaibnya sedekah, ya? Nanti kita bahas satu persatu jika sampai, ya? Ayat ini menekankan, ya, kepada umat Islam kita ini supaya ambil peluang kesempatan untuk kita melakukan amal soleh yang berupa sedekah, yang berupa kebaikan, jaga solat, puasa dan pelbagai lagi, ya. Ayat ini menegaskan bahawa Allah tidak akan menunda kematian seseorang jika ajalnya sudah tiba, dan Allah Maha mengetahui segala perbuatan hamba-Nya, baik yang baik maupun yang buruk. Ayat ini menjadi pengingat agar tidak menunda-nunda kebaikan, kerana ajal bisa datang kapan sahaja. Kematian itu akan datang bila-bila sahaja. Bahkan ketika kita duduk berceramah macam ni, tuan-tuan, saya boleh tergolek kat bawah jika itu izin Allah. Tapi beruntunglah, jika saya meninggal dalam keadaan berceramah, itu buat kerja-kerja agama, beruntung, itu antara kematian yang dicemburu. Nanti saya share nanti, tuan-tuan, sebab pengalaman saya memang ada, ya. Baik. Surah Al-Munafikun ayat 10 dan 11 ini mengajarkan pentingnya berinfak dan bersedekah dan selagi masih hidup, serta pentingnya menyadari bahawa ajal pasti datang dan tidak dapat ditunda walau seminit pun, walau sesaat pun. Ayat ini juga menjadi pengingat agar kita tidak lalai dalam beramal soleh dan memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan kebaikan. Ayah-ayah, ibu-ibu, nak tanya soalan. Andai kata ditakdirkan si fulan yang telah meninggal dunia, yang telah dikebumikan, ataupun orang kata dah meninggal pun, nadi dah tak ada dah, dan disahkan oleh doktor hospital, dia kata dia dah meninggal dunia, dah mati otak, jantung tak bergerak dan sebagainya. Tiba-tiba Allah takdirkan si fulan itu hidup kembali, dia duduk, tengah keluarga duduk baca Yasin, nak tunggu subuh, urusan jenazah dilakukan, meninggal pada Isyak, nak tunggu ke subuh tu, tiba-tiba dia duduk, tuan-tuan, konon, duduk, tuan-tuan. Apa yang dia buat? Yang pertama, kita yang duduk baca Yasin akan lari lintang bungkang, termasuklah isteri dia, anak-anak dia pasti terkejut beruk, takut, ini bukan abah ni, ini mesti ni apa ni, dia punya apa, kita punya pendamping tu apa tu panggil apa tu, saka saka, kalau ada saka lah, apa ni, Qarin, ini mesti Qarin abah ni tu, kan? Okey, ini cerita kosong, tapi kosong pun ada pekerjaan. Andai kata si fulan ni dibangkitkan semula, apakah amalan dia lakukan? Apakah dia jumpa isteriku, mari kemari, abang nak minta maaf, andai kata sepanjang perkahwinan kita abang banyak melakukan dosa, apakah dia akan panggil anak-anakku mari kemari? Anak-anak dah confirm lari dah, ni bukan abah ni, ni Qarin ni. Abang nak minta maaf dengan anak abang, abang dulu jahat dengan korang, abang tak berlaku adil dengan adik-beradik korang, seorang bagi RM10, seorang RM5 belanja sekolah, abang tak berlaku adil. Apakah itu? Ataupun dia jumpa mak ayah dia, wahai mak, wahai ibu, wahai ayah, wahai ibu, aku minta maaf atas dosa aku sebagai anak. Ataupun dia jumpa kawan-kawan kat kampung tu, nak minta maaf atas kejahatan, kenakalan dia. Ataupun dia minta, ya Allah, berilah aku hidup kembali ke dunia supaya aku boleh melakukan umrah setiap bulan. Ya Allah, kembalikanlah aku ke bumi ini supaya aku boleh melakukan haji setiap tahun. Apakah itu, tuan-tuan? Tidak, ayah-ayah, ibu-ibu. Andai kata si fulan itu dibangkitkan, dia akan minta pada Allah, untuk melakukan amal soleh yang berupa sedekah. Sama ada sedekah itu sedekah wajib maupun sedekah sunat. Sedekah wajib dan sedekah sunat ini dia duduk dalam
Orang lingkup sedekah yang kita akan bahas kejap lagi. Dan sedekah wajib, sedekah sunat ni duduk dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita hidupkan sedekah ini, tanda kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bahas nanti sebagai bukti. Sebab itu saya cakap tadi, kenapa apabila kita berada dalam keadaan nazak, tuan-tuan, nyawa berada di tenggorokan, ketika itu kaki kita dah sejuk dah biru, orang kata biru sejuk ni, dadanya dah berombak-ombak. Tengoklah macam mana kematian dia, macam mana malaikat tarik nyawa kita tu. Kalau kita jahat, nampaklah auranya. Tapi kalau kita ni orang beriman, orang yang menguruskan itu, sejuk mata mandang, ya Allah, saudaraku ini kan macam baby tidur, ya Allah, macam tidur, tengok muka dia senyum. Pernah selalu tengok macam tu kan? Dan ada juga tengok mata terbeliak, tuan-tuan. Saya tak boleh bayangkan tangan penubuk dia boleh masuk dalam mulut ketika dia sekaratul maut. Tapi yang ni jenazah bukan Islam, bukan Islam. Yang Islam ni sekadar mata terbeliak, muka jadi biru. Tapi biru ni sebenarnya bukan disebabkan azab, tuan-tuan, jantung. Sebab saya punya ustaz dulu di Kelantan, dia Syekh, kita panggil Syekh, Pak Syekh. Dia ngaji dekat Arab, lepas tu bila pencen dia mengajar dekat pondok. Bila dia meninggal tu, dia kena serangan jantung, mukanya biru. Saya tengok biru, tapi bila saya tanya kenapa biru, dia kata sebab darah tu tak tu kan, tak, bila jantung dah stop, dia blok dekat situ, itu yang dia nampak biru. Tapi bila selesai urusan dimandikan apa semua, dah dikafankan, bila kita buka, ya Allah, 360 darjah berubah. Senyum, walaupun pucat mukanya sebab dah tak ada darah, senyum dan berseri, dan kulitnya kegelapan sedikit. Memang kulit dia gelap, bukan kulit macam saya, tuan-tuan, yang putih, tapi nampak seri dia tu, tuan-tuan. Baik. Amalan yang akan dilakukan seandainya si mati dapat hidup kembali. Pernahkah kita terfikir apakah amalan yang akan dipilih oleh manusia untuk dilakukan jika diberi peluang untuk kembali ke dunia barang sebentar, walau sekejap pun. Ianya dinyatakan bahawa amalan tersebut adalah sedekah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun, dan belanjakanlah, yakni dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum sampai ajal maut seseorang dari kamu, dan jika tidak maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya jika engkau lambatkan kedatangan ajalku sekejap lagi supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang-orang yang soleh. Sedangkan dia tidak pun, dia tidak berkata pun supaya aku dapat mengerjakan umrah, atau supaya aku dapat solat, atau supaya aku dapat berpuasa. Bukan amalan itu yang nampak, tetapi amalan sedekah itu. Kerana impak daripada sedekah itu, walau sekecil apapun, bila kita beri dengan ikhlas, pahalanya berlipat kali ganda. Bukannya 10, bukan 15, bukan 20, bukan 100, bahkan boleh mencapai sehingga 700, bahkan lebih daripada 700 gandaan pahala yang Allah beri jika Allah berkehendak. Seorang ulama berkata, tidak seorang pun yang telah mati itu menyebut atau bersedekah melainkan kerana kehebatan pahala yang telah dilihat selepas kematiannya. Benar, bila Allah buka hijab kita, barulah kita melihat, ya Allah, sedikit rupanya pahala. Dahlah kita ni kaki mengumpat, ribah, suka mengata kawan, suka mengata sahabat kita, walaupun dalam kebaikan, tetapi walaupun benda itu benar tetapi menyakiti sahabat kita, walaupun benda itu benar tetapi di belakang dia, yang kita kata duk mengumpat, akhirnya kita jadi muflis. Dalam muflis pahala sedikit, akhirnya ke mana kita pergi, tuan-tuan? Jika kita banyak bersedekah, banyak berselawat, mungkin syafaat Rasulullah membantu kita. Tapi kalau selawat pun jauh daripada mulut kita, tuan-tuan, ya Allah. Baik.
Dalam satu hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Maka baginda menjawab, "Kamu bersedekahlah ketika kamu dalam keadaan sihat dan kedekut, sihat dan kikir. Jangan dah sakit dah, tiba-tiba pergi hospital, kita duk batuk dah 3 bulan dah batuk ni, kan bakar keluar darah, pergi hospital kata, encik sudah kanser tahap 4. Saya boleh ramal encik 6 bulan lagi hidup." Ketika kita menggelabah dah, gelap dunia kita dah terfikir harta kita banyak dekat bank ni, belum zakat lagi, belum sedekah lagi. Masa tu lah baru kita pesan, "Aiman, tolong abah, kau pergi bank, keluarkan semua duit abah tu, abah nak bersedekah." Boleh tak kita buat begitu? Boleh tuan-tuan. Sampai tak sedekah kita? Sampai tuan-tuan. Tapi pahalanya dapat tak? Dapat tuan-tuan. Besar tak pahalanya? Tidak tuan-tuan. Sebab kita bersedekah apabila kita dah tahu bahawa harta itu tidak lagi menjadi penyelamat kepada kita di akhirat. Tidak lagi menjadi penyelamat kita di akhirat. Akhirnya tak apalah. Daripada ni kan orang kata, ustaz kata bersedekah itu memanjangkan umur, bersedekah itu boleh menyihatkan badan kita. Tapi kalau Allah dah takdirkan kita memang dah kena kanser tuan-tuan, tak pernah lagi saya jumpa yang stage 4 tuan-tuan, yang bukan tak pernah, tapi Allah lambatkan kematian dia. Dia tetap meninggal disebabkan kanser, tapi dia lambatkan. Kalau doktor kata encik ada 6 bulan lagi mau hidup, tapi dia boleh pergi 2 tahun. Saya jumpa orang ni, dia ada kanser, tapi dilambatkan disebabkan sedekah kebaikan yang dia buat setelah dia menyedari bahawa harta yang dimiliki itu tidak mampu menyelamatkan dia di akhirat. Dia bersedekah. Dengan sedekah itu, walaupun Allah lambatkan kematiannya, apa dia dapat? Nikmat daripada bersedekah itu, dia telah memanjangkan silaturahim. Ramai fakir miskin yang mendoakan dia daripada sedekah, infak, wakaf yang diberi, dapat menyelamatkan beratus fakir miskin yang perlu kepada sedekah dia. Kamu bersedekahlah ketika kamu dalam keadaan sihat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menundanya hingga tiba nyawamu berada di halkum. Lalu kamu berkata, yang ini milik si fulan, yang ini milik si fulan, ini milik si fulan, ini milik si fulan. Padahal harta itu telah pun menjadi milik si fulan, yakni ahli keluarga. Betul tuan-tuan abah ayah saya dulu sebelum dia meninggal, dia tahu dah umur dia tak panjang, dia faraidkan harta dia. Dia banyak sedekah 6 bulan sebelum dia meninggal tu. Dia banyak sedekah, dia faraid harta dia. Jadi bila Allah jemput ayah saya, kami anak-anak tak bergaduh dah, tak berebut dah, sebab dah difaraidkan dan dia dah wasiatkan, tanah ini ni duit ni bagi kat sana, ni bagi sana, ni bagi kat makcik kamu yang susah dekat ujung kampung tu. Selesai. Kami anak-anak reda dengan faraid yang dibuat, dengan wasiat yang dibuat, tak gaduh dah. Okey. Ini tak ada setengah-setengah tu tuan-tuan. Datang pejabat zakat, "Ustaz, saya ni minta khidmat nasihat." Saya kata pejabat zakat ni bukan tempat nasihat tuan-tuan, tempat bayar zakat. Tak begini. Bapa saya dah meninggal, dia tinggalkan harta yang banyak, tapi saya tak tahu bapa saya ni dah bayar zakat ke belum. Saya kata kalau kamu berprasangka ayah kamu belum bayar zakat dulu atas harta. Dia duit tuan-tuan dalam berapa ratus ribu dalam bank tu. Saya tak tahu, saya tanya mak saya pun tak tahu. Sebab abah saya ni dia nyorok-nyorok dia. Kami pun tak tahu yang dia ni ada duit sampai ratus ribu, tapi bila dia meninggal barulah tahu rupanya duitnya banyak dalam ASB, dalam akaun bank. Jadi bila digabung-gabung boleh cecah 300 ribu. Jadi macam mana ya abah saya itu? Abah kamu dah meninggal lah, saya kata. Zakatnya, saya kita tanya adik-beradik, mak kamu ada tak dia bayar zakat? Bila tanya datang hari kedua, kali kedua dia kata, "Ustaz,
Kalau ikut mak saya tak ada. Kamu yakin ke? Saya kata beginilah, kamu yakin bahawa bapa kamu tak bayar zakat? Kamu tak tahu apa yang berlaku dekat bawah sana, kan? Kita dah dihijab, kita tak tahu dah. Walaupun kamu duduk baca Yasin depan kubur ayah kamu tu, kamu tak tahu apa yang berlaku kat sana. Saya kata bayar zakat. Ustaz, duit itu telah dibagi-bagi oleh abang sulung saya. Abang sulung saya laki-laki, kan? Dia pegang duit tu, dia bagi, ini untuk engkau, ini untuk aku. Ini untuk engkau, ini untuk aku. Ikut cara dia bagi. Abang kau dapat berapa? Banyak Ustaz. Habis adik-beradik dia, yang perempuan dia bagi sikit sebab kau ada suami tu. Itu dia tak ikut faraid. Tapi nak ceritanya, daripada kesilapan yang pertama tadi menyebabkan anak-anak bergaduh. Habis saya kata pakak-pakak adik-beradik kumpul zakat ni. Saya tolong kira, saya kira. Okey, sebanyak 5,000 yang kena dizakatkan. Ustaz, saya mana ada 5,000? Kan? Saya ada berapa ratus je. Saya kata, duk pakatlah. Kan? Itu kan duit ayah kamu. Abang saya tak mau. Dia kata, kau bayarlah. Kau kan rapat dengan abah. Kau bayarlah. Jadi pergaduhan harta yang disebabkan tidak difaraidkan dan tidak dizakatkan. Ini ada kaitan dengan sedekah juga ni. Baik. Berdasarkan hadis itu, Nabi SAW menyatakan sedekah terbaik adalah ketika diri kita dalam keadaan sihat dan kedekut. Begini tuan-tuan, kita sihat alhamdulillah, tapi ada satu rasa sayang kepada harta. Kita ni tuan-tuan, fitrah manusia. Andai kata Allah beri kita selembah harta, cukup dah, kita nak satu lembah lagi. Sebab itu ayah-ayah ni cuba ibu-ibu tanya, bang, abang nak kahwin satu lagi tak? Confirm nak je. Tapi nafsu tak ada dah, kodrat tak ada, pinggang tu sakit kan? Tapi kalau tanya abang nak kahwin lagi tak? Nak je. Itulah tamsilan. Kalau Allah beri satu lembah lagi, maka kita nak lembah yang kedua. Bila Allah beri dua lembah lagi, kita nak lembah yang ketiga yang penuh dengan harta. Itulah sifat manusia. Cuba tanya ibu, abang, ayah, kan? Ibu nak apa? Bunga. Apa lagi? Sekarang ni emas tengah naik kan? 999 berapa harga? 580 kan? Dia nak tu tanya. Boleh abah bagi emas dan bunga, tapi penuhilah syarat abah tadi yang kedua tu. Gitu. Barulah kan fair. Baik. Sedekah dalam keadaan kedekut bermaksud ketika memberi, seseorang itu mencabar dirinya untuk bersedekah biarpun berkira-kira dan berat melakukan. Ini saya nak bagi petua tuan-tuan. Hari Jumaat kan kita bawa wallet kan? Jangan buka wallet dalam keadaan mata terbuka. Tutup je, tarik. Andai kata tertarik not warna merah, alhamdulillah RM10. Andai kata tertarik not RM50 pun alhamdulillah, pahalanya besar. Kalau kita buka mata, duduk terbelik-belik RM50 duit minyak, makan RM20, tengok ada RM5 ni esok anak sekolah, ada RM2, RM1, ada pun ambil RM2 masuk dalam kantong. Tak apa tuan-tuan, sedekah juga yang penting istiqamah. Amalan yang sedikit tetapi berterusan itu lebih baik daripada kita bagi sekali lepas tu tak nak bagi dah. Baik. Itu adalah sedekah yang cukup besar ganjarannya. Selain bersedekah, pada masa yang sama dia melawan sifat mazmumah, iaitu rasa kedekut dan rasa buruk, rasa cela. Ni hati kita ni, rasa kedekut ni. Sebenarnya bila kita buat begitu, kita mendidik hati, rasa sombong kita, rasa sombong, rasa kita lah yang betul daripada orang lain. Rasa kaya, kita rasa kita lah paling kaya daripada jiran-jiran kawasan taman. Kereta besar, rumah cantik, perabot mewah, isteri cantik pula tu. Isteri cantik lepas tu tambah satu lagi, akulah paling kaya. Allah nak ajar kita supaya buang sifat-sifat itu. Sebab besok tuan-tuan kembali baca ayat tadi, surah Al-Munafiqun, apabila kita berada dalam keadaan sakaratul maut, kita akan menyesal apa yang ada di belakang kita itu. Mereka happy, mereka gembira, mereka berebut dengan harta kita, tapi kita, ya Allah, Allah azab kita dengan amalan
yang jauh daripada Allah. Baik. Bukan itu sahaja, amalan bersedekah sebenarnya dapat memperkaya hati, membersih harta dan memanjangkan usia manusia. Dan seterusnya dalam hadis berkenaan dinyatakan sedekah itu lebih afdal bagi golongan yang bercita-cita ingin bertambah kaya. Namun dalam hal bersedekah dia tetap diutamakan. Tak salah kita bercita-cita menjadi usahawan, orang yang kaya, sebab ramai sahaja di kalangan orang-orang Islam, ramai sahaja di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah yang bergelar jutawan. Bahkan Rasulullah bukannya kaling-kaling, Rasulullah adalah orang yang paling kaya di antara orang kaya. Tengok ketika dia bernikah dengan Sayyidatina Khadijah, berapa ekor unta yang telah dikorbankan untuk majlis. Berapa ramai harta yang Rasulullah perolehi dan dikembalikan kepada umat Islam. Hanya saja kerana cinta Rasulullah kepada umat-umatnya yang miskin, Rasulullah suka kepada orang yang miskin dan suka dengan kemiskinan. Tapi bukan kata Rasulullah itu tidak suka kepada kekayaan, tidak. Kerana Rasulullah yang paling kaya segala-galanya, kaya kasih sayang, kaya harta, kaya budi pekerti dan segalanya. Dan dia adalah insan tauladan kita. Sebab itu sebesar-besar sunnah apabila kita mengumpul kekayaan ikut sunnah dan menginfakkan kekayaan itu kembali kepada umat Islam, yang mana kesan daripada sedekah infak itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan aw qata'a anhu amaluhu illa min thalath. Apabila meninggalnya anak Adam maka terputusnya amalnya melainkan 3 perkara, iaitu ila min sadaqatin jariyah aw ilmu yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu. Apabila meninggalnya anak Adam maka terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara, iaitu anak saleh yang mendoakannya, anak saleh yang mendoakannya, ilmu yang bermanfaat dan di-share ilmu itu kepada insan-insan lain, dan sedekah jariah iaitu wakaf. Anak saleh, kadang-kadang ada yang tak dapat rezeki, anak yang toleh, anak yang derhaka pada mak ayah, tak apalah, mungkin part itu dia kalah, tapi kemungkinan dia ada skill, ilmu ini bukan sahaja kalau kita seorang guru Al-Quran, kita ngaji, pahala berganda. Tapi walaupun kita tak pandai mengaji, kita ada ilmu yang berbentuk kebaikan. Mungkin kita seorang engineer, kita pakar dalam bidang-bidang tertentu dan kita share ilmu ini, kepakaran kita, dan ilmu itu berkembang akhirnya dan kebaikannya kembali kepada Islam, maka pahala juga sama seperti mana pahala guru Quran yang mengajar kepada anak muridnya. Bahkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan hanya pandai orang kata tak pandai nak tukar spare tayar, tiba-tiba ada jiran kita sebelah rumah, Mat, kau ni daripada tadi aku tengok nak buka tayar tak jadi-jadi, pasal aku tak pandai lah. Dia pun ajar kita buka tayar. Dia kata, kau jangan buka sepanas, aku jangan jack dulu. Bila kau jack, kau buka tayar, dia pun pusing tayar tu. Kau buka, longgarkan skru, baru kau jack. Tarik handbrake, kalau tak kereta bergerak jatuh. Itu ilmu dia ajar lah. Lepas tu dah, itu kau cabut skru semua, kau tarik tayar tu. Lepas tu kau letak tepi, kau ambil tayar spare kat belakang tu. Kau pasang balik, ketat skru, turun jack dah. Kau pergi kedai tayar, tapal tayar yang bocor tu. Ilmu yang tak pernah dia belajar, akhirnya dia pandai disebabkan jiran. Benda yang baik tuan-tuan tetap menjadi pahala. Akhirnya dia share ilmu itu kepada kawan dia, share ilmu itu kepada kawan dia. Akhirnya dia menjadi macam MLM. Dia akan dapat pahala, kawan dia dapat pahala, kawan dia dapat pahala, dan guru asalnya itu pun dapat pahala. Tuan-tuan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan mereka yang menginfakkan hartanya
menginfakkan hartanya dalam ruang lingkup sedekah, apa saja, walaupun kebaikan, walaupun berupa duit, walaupun berupa tenaga, walaupun berupa idea dan sebagainya, untuk jalan Allah, untuk mengangkat agama Allah. Apa janji Allah? Mereka yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah adalah sama seperti sebutir benih, yang mana benih itu menerbitkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu pula menerbitkan 100 biji benih. Apa kaitannya dengan sedekah ajaib? Apa kaitannya dengan yang hamba Allah meninggal, apabila dia nazak, dia nampak amalnya sedikit? Itu dia. Kadang-kadang sedekah ni tuan-tuan memberatkan timbang amal kita, timbangan mizan kita di akhirat. Apabila lahir keikhlasan, melawan amarah nafsu kita, ketika itu Allah beratkan timbangan itu, walaupun benda yang kita sedekahkan itu berupa benda yang kecil. Ini tamsilan, ini contoh yang Allah beri. Satu kita beri pada Allah, pada jalan Allah, maka 700 kali ganda Allah beri kepada kita, bahkan lebih daripada itu. Sebab itu bulan Ramadan, tuan-tuan, kenapa di pejabat zakat Selangor penuh dengan pembayar zakat? Kerana mereka melihat bulan Ramadan ada peluang dia melipat gandakan pahala zakat dia. Zakat ini adalah sedekah wajib, dan bila wajib, bulan Ramadan kita kata amalan sunat dalam bulan Ramadan pahalanya menyamai pahala bulan wajib. Dia fikir bila dia buat benda wajib bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan pahala yang wajib yang dibuat dalam Ramadan. Dia pun bayar zakat. Zakat fitrah dia bayar, zakat harta dia bayar, sedekah dia buat, menyentuni fakir miskin, menyentuni anak yatim, dia buat bulan Ramadan. Dia beli nasi bawa dekat masjid supaya orang lain boleh berbuka puasa. Kerana dia berpuasa, orang lain berpuasa, dia dapat pahala orang berpuasa itu. Itu orang yang bijak, tuan-tuan. Dia mengambil peluang yang ada. Ayah-ayah, ibu-ibu, agak-agak Ramadan depan ni kita jumpa lagi tak? Saya tak yakin saya boleh jumpa lagi Ramadan hadapan ini. Tapi saya berdoa pada Allah, Allah beri kesihatan supaya saya boleh berjumpa Ramadan akan datang, saya boleh melakukan kebaikan lagi, saya boleh melakukan amal soleh, saya boleh melakukan sedekah, saya boleh bayar zakat. Letak satu keyakinan, azam dalam diri kita. Walaupun kita ni bukan orang have-have, orang-orang kaya, tuan-tuan, seperti saya kata tadi, tapi kita istiqamah, RM2 kita istiqamah, tetap besar pahalanya di sisi Allah. Baik, sekarang ini dah 7.30. Saya ambil masa tuan-tuan 5 minit sahaja. Sebenarnya banyak ni. Saya ada contoh mereka yang sahabat Nabi yang melakukan sedekah. Hingga hari ini sedekah itu masih diingat, masih diguna oleh umat Islam. Cantik ceritanya, tapi tak sempat. Iaitu sahabat yang dalam bab sedekah ini, antaranya adalah Uthman bin Affan. Dia ada satu perigi, dipanggil Ar-Rumah, dan hingga hari ini perigi itu masih mengeluarkan air. Bahkan Sayyidina Uthman ini sedekahnya sehingga hari ini masih ada akaunnya, yang dikeluarkan oleh wakaf Saudi. Baik, kemudian tu contoh yang itu dekat sahabat Nabi. Kalau dekat Malaysia ni, saya boleh contoh sebenarnya Ahmad Dauji Dadubi, kenal Bank Islam dekat Kuala Lumpur itu adalah wakaf beliau. Saya tak boleh nak cerita sebab masa kita mencemburui. Cuma saya nak bawa sorotan hasil daripada sedekah wajib, tuan-tuan. Apa kesannya kepada impak ekonomi, sosial ekonomi kepada umat Islam yang dibantu oleh zakat, tuan-tuan. Nak bagi tahu, pada tahun 2024, kutipan zakat mencecah 1.22 bilion. 1.22 bilion, dan muzaki yang menunaikan zakat, muzaki ini mereka yang menunaikan zakat, mustahik penerima zakat asnaf, sebanyak 380,000.
Ini data yang kami perolehi, dan tuan-tuan boleh akses data ni, search Google laporan tahunan zakat Selangor 2024. Mereka yang bayar zakat tak sampai 400,000, sedangkan statistik Jabatan Perangkaan, saya lupa tahun berapa, umat Islam yang berumur 18 tahun ke atas di Selangor adalah 1.5 juta plus. Tapi mereka yang duduk di Selangor yang bayar zakat hanya 380,000, tak sampai. Dan hari ini tuan-tuan, saya bercakap kat depan masjid ini, kita punya kutipan, walaupun orang kata tinggi, okey dia kutipan zakat tinggi, tetapi sebenarnya kita kekurangan dalam 30 juta untuk menyantuni asnaf 8 di Selangor. Sebab itu kenapa saya berada depan tuan-tuan ini antara satu kempen yang kami buat. Kenapa sahabat saya dekat depan itu adalah satu kempen yang kami buat, dan di mana-mana masjid saya pergi, kalau tuan-tuan perasan, saya banyak pergi masjid-masjid untuk bagi kuliah atas sekira Jumaat dan sebagainya, untuk kempen supaya umat Islam tunaikan zakat. Andai kata dia kata, Ustaz, sekarang ni nisab RM35,449, harta saya tak sampai pun nak bayar zakat. Ini nisab tuan-tuan, ingat nisab zakat harta di Selangor RM34,449. Ustaz, duit saya RM29,000 je, tak cukup pun. Okey, tak apa. Kalau tak cukup nisab, tak apa, tak bayar zakat. Sekadar dakwah zakat tu sampai. Besok kalau Allah takdirkan awak punya harta yang lebih daripada itu, tunaikan zakat. Besok saya depan Allah Ta'ala tidak lagi didakwa oleh Allah, kenapa kamu tak sampaikan dakwah zakat kepada sebulan. Dan kamu pula tidak boleh lagi mendakwa bahawa pegawai zakat tak datang pun bagi tahu saya. Tak boleh dah. Allah dah kunci mulut kita ketika itu. Harta, pajak indera akan bercakap bagi pihak kita, bohong ya Allah, si Fulan ni, Ustaz Maksin daripada zakat Selangor dah datang dah dulu, dah ingatkan dia, besok kalau cukup nisab bayar zakat. Tapi dia yang culas, dia sayang pada harta dia. Baik. Agihan zakat pula iaitu 1.19 bilion dan diagih kepada 370,000 penerima. 370 penerima daripada zakat tuan-tuan yang berjumlah 1.19 bilion. Dan asnaf miskin, asnaf fakir, miskin dan mu'alaf yang disentuni berdasarkan kepala ketua keluarga adalah 82,000. Dan fakir miskin sahaja 77,800 yang kita sentuni. Itu ketua keluarga. Kalau kita katalah dia ada isteri, kalau satu isteri, kalau dua isteri, tiga isteri kan, tapi dia dapat zakat, lepas tu anak dia pula, kita bayangkanlah kalau dia ada 5 anak sekolah dan dia dapat bantuan daripada zakat yang tuan-tuan bayar melalui institut zakat kan. Sebab itu saya kata tadi 370,000 itu adalah keseluruhan penerima, termasuklah institusi agama. Kalau ada surau, ada sekolah yang dapat bantuan zakat, dia duduklah dalam jumlah 370,000 itu. Tetapi untuk fakir miskin, asnaf utama yang berhak disantuni iaitu fakir mu'alaf, fakir miskin mu'alaf ini berjumlah 82,000, jumlah tak rasmi. Tapi kalau kita tengok data yang laporan data 2024, jumlah fakir miskin saja 77,800, dan mu'alaf juga adalah di bawah zakat Selangor, kita santuni juga. Jadi terima kasihlah tuan-tuan yang telah menunaikan zakat di Selangor. Kalau boleh berdasarkan fatwa negeri Selangor, di mana tempat kita tinggal, di mana tempat kerja, di situlah kita bayar zakat. Janganlah bayar dekat utara nun sana jauh tu kan, bayar kat sana. Sana tu negeri kecil je, sampai zakatnya melimpah ruah, pergi ke negara sebelah agih zakat juga, tak apalah. Cuma kita dah melanggar fatwa hukum itu tadi, hukum ulul amri. Kampung saya tuan-tuan, saya balik Sabah, orang mengadu kat saya, kau kerja zakat Selangor kan? Ya. Kenapa negeri ujung sana sampai ke dekat Lebuan kata? Saya kata sampai Lebuan, sampai dekat Kudat nun sana, kat Kudat tu, dekat Kundasang. Saya kata apa buktinya? Dia tunjuk resit. Betul juga
Tapi tak apalah saya kata, sah juga tu. Cuma kewajipan kita, fakir miskin yang berada dalam kawasan kita, bila dah cukup duit zakat tu, dah tak ada lagi fakir miskin yang perlu kepada harta kita, baru kita melangkah dua karya. Ini tak, kita bayar jauh-jauh sebab nak dapat rebate yang besar, dapat wakalah yang besar, supaya kita boleh agih zakat. Tuan-tuan, saya baru semalam pergi dekat Maybank ni, saya bagi taklimat. Dia tanya, Ustaz, kami duk bayar zakat dekat negeri ni, kat mana tu? Dekat ujung non sana. Lepas tu dia pulang balik zakat tu kepada kami sebagai wakalah. Lepas tu saya bagi pada ayah saya bagi pada ibu saya bagi pada adik-beradik saya. Saya menung tu jap. Bagi ulang balik, bagi kat siapa? Bagi kat ayah, bagi kat ibu, bagi adik-beradik saya. Saya kata, mak ayah tanggungan wajib kita. Tak boleh kita bayar zakat, lepas tu kita minta zakat tu bagi pada mak ayah kita. Tak sah saya kata zakat tu. Oh ya ke? Habis macam mana? Tanyalah kat sana. Kan? Kalau tanya kat sini kita boleh jawab. Kan? Kita boleh kait. Sebab itu mereka yang bayar zakat di Selangor, bermula amount 20,000 setahun, dia boleh menuntut wakalah. Dia boleh agih sendiri dengan nasihat daripada zakat Selangor. Mereka yang bayar zakat bermula RM1 sehingga RM500, dia boleh memohon bantuan sekolah. Itu dipanggil skim sidik. Dan mereka yang membayar zakat sehingga 20,000 dan ditakdirkan dia meninggal, dia boleh menuntut khairat kematian. Apa kurangnya kami dengan sana? Kan? Bahkan di sini fakir miskin 80,000 ketua keluarga, fakir miskin mu'alaf. Sana ada berapa ratus, tak sampai 1,000. Tapi kita duk balun kat sana sebab nak dapat balik yang pulangan itu. Lepas tu kita makan balik duit zakat itu. Apa hukum dia? Saya kata tepuk dada, tanya selera. Tapi kalau saya kata berdosa, saya kata. Sebab kita ambil kembali duit zakat dan kita makan. Allah a'lam bisawab. Minta maaf banyak-banyak saya dah terambil masa tuan-tuan. Kita tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Katanya ada cabutan saya serah pada urus dia. Ibu-ibu tunggu dulu, ibu-ibu jangan balik dulu. Mana tahu dapat telekong Siti Khadijah. Katanya ada telekong Siti Khadijah tu. Mana tahu dapat nombor kan. Baik, sekadar itu saja.